Okey, boleh tengok dekat bahagian depan kedai. Okey, dulu sini kedai makan. Kedai makan dah. Dan layout dekat dalam sebelah dalam ni untuk ground floor memang layout kedai makan lah. Syah Suarasa kalau nama kedai dia. Okey. Memang sangat comel. Sebelah betul-betul menghadap jalan utama. Dekat tepi ni pun ada orang jual nasi kerabu makan tengah hari. Dah. Nampak tu traffic light. Sebelah Kang Jaya. Jom kita masuk tengok dalam. Okay, kita masuk ke tepi sebab roller shutter boleh buka, tak ada masalah. Cuma kunci tak ambil. Kita ada kunci untuk naik ke atas ya. Okay, ni layout untuk ground floor dah. Bukaan dia nanti sertakan sekali dekat dalam description. Memang sangat comel. Wah, dia macam besar sikit pada lot biasa. Okay. Boleh tengok dah. Nampak? Ni layout ni boleh tengok macam ada bahagian kitchen gitu, counter. Okay, dekat dalam ni ada satu bilik. Dia buat bilik rehat musola lah dulu. Kat sini pun ada satu toilet, shower dan toilet dekat belakang ni. Okay. Ni bahagian belakang. Table top. Dan juga table top satu lagi. Kalau kata ada penyewa yang nak buat kedai makan ke memang sesuai. Tapi itu adalah hak untuk owner barulah. Sebab owner sekarang ni dia nak jual sahaja. Kita nak jual sahaja. Jom kita naik tengok dekat atas. Okey, tangga untuk naik ke tingkat atas pun macam you boleh tengok dalam video. Dia lebar dah, luas 4 kaki lebih ni daripada dinding ke tangga ni. 4 kaki lebih. Jom kita tengok dekat satu. Kini untuk bahagian first floor dah. Dekat depan ni kita ada siap ada dinding konkrit gini. Okey. Sesuai untuk layout buat office. Sini memang strict dengan jalan besar dah, jalan utama. Sebelah kiri kita Kang Jaya. Okey. Comel. Dekat tengah ni pun ada satu bilik. Bilik ni bukan bilik partition dah, bilik memang bilik kita buat dinding konkrit siap dah. Okey. Dan dekat belakang ni dia luas sikit lah. Boleh tengok. Dekat sini kita nak buat bilik lagi, kau nak buat partition pun boleh sebab macam nampak kan bekas tapak tu. Dekat tengah tu. Macam bekas dinding partition. Okay. Ada table top L shape sini. Sini satu shower dan sini satu toilet. Alright. Jom kita naik tengok rooftop pula. Okay, jadi ni tangga untuk naik ke rooftop. Tangga untuk naik ke rooftop. Ni bahagian rooftop. Okay. Kita boleh tengok macam-macam dekat sini lah. Nampak? Dan rooftop ni pun memang boleh guna macam biasa. Maksudnya nak guna untuk bisnes ke apa boleh. Cuma dia terbuka gitulah. Okey. Sangat comel ke. Jadi kalau ada nak tahu maklumat pasal bangunan ni, nak tahu harga, keluasan dia, freehold, leasehold, kepada lagi maklumat yang perlu, kena rumah belakang. Boleh kontak secepat mungkin. Nombor telefon ada dekat bio ataupun mana-mana ejen Pronex anda. Right.